Gaji dia ni RM4,000 satu minit. Bersamaan dengan gaji sebulan untuk degree. Ya, basic kan? Tapi dia punya setahun gaji 2.5 juta bilion. Bilion ke juta? Bilion. Bilion. Siapa lagi? 2.5 bilion. Semua orang tahulah siapa dia. Siapa lagi kalau bukan Mirza Ronaldo. Sekarang kita nak spot. So memang betul lah. Memang gaji dia Mengikutkan kajian saya, memang gaji dia 400 juta pound. 400 juta pound. Saya tahu 400 juta pound. Bila convert, 2.5 bilion lah. Tapi kalau seminit bos. Itulah silap lah saya dulu. Kamu nak makan gepuk pun bersatu. Dia seminit dia tutup mata seminit dapat 4,000. Tak, saya terfikir balik sebab dulu masa dia nak masuk training pemilihan tu semua kan. Patut dia saya. Tapi saya cakap ni, gerak tu. Kan tu. Kan tahu tak sekarang kita dah tak ada benda-benda kan. Nak buka kolak, nak cek kat orang kan. Main bola kan. Cuba tengok jam daripada Ronaldo. Oi, ini adalah Jacob & Co Bugatti Chiron. memang dia buat khas untuk Ronaldo ke? Bugatti Chiron punya model bukan khas untuk Ronaldo, tapi yang ini memang ada satu model khas untuk CR7. Okey. Jacob & Co adalah satu brand jam. Bugatti adalah satu brand kereta. Chiron adalah model kepada Bugatti. Okey. What? Bugatti Chiron dekat Malaysia without duty 26 juta ringgit. Ada satu je kat Malaysia. Sorry, ada dua. Satu TMJ punya, satu lagi Misal Johor. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Satu lagi siapa tu? JPM punya. J-Pom. Bukan J-Pom. J-Pom kan nak ambil ular pakai Bugatti. Lepas tu diorang ada keluarkan model Bugatti Chiron ni model CR7. Faham tak? Diorang memang ada buat special model. Yang CR7 punya ni saya tahu, saya baru je tengok gambar ni. Semalam kan korang tunjuk 4.2 juta ringgit sahaja. Ringgit Malaysia. Ya. Kalau yang kristal, maksudnya kalau kamu tengok yang belah kanan tu, harga dia tak mahal sangat. Lebih kurang salary kamu je. 6.4 juta ringgit sahaja. Seri saya 6.2 lah. Oh, saya minta maaf, nanti saya tambah. Saya tahu sebab saya dah hari-hari pakai, saya dah bosan dah. So, harga kedua-dua jam tangan Ronaldo tak mahal sangat. Harga dalam 11 juta ringgit sahaja. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.